Ada satu soalan dari penyimpan emas saya. Kak Wan, saya boleh ke walk in branch Public Gold untuk pajak emas saya? Bagus soalan ni. Save dan share untuk rujukan anda di masa akan datang. Kalau tuan-puan nak tahu, servis pajak atau garet emas dekat Public Gold ni sebenarnya tak ada ya. Saya ulang, tak ada. Public Gold hanya fokus kepada jual dan beli emas sahaja. Untuk urusan pajak atau garet emas, tuan-puan boleh pergi ke Arahnu atau Koperasi Pajakan Emas yang bekerjasama dengan Public Gold. Contohnya, Koperasi Dagang Emas. Kebiasaannya, lokasi pajakan ni berada berhampiran dengan cawangan Public Gold. Jadi, penting untuk anda semua tahu, jangan pergi ke cawangan Public Gold untuk pajak emas, tetapi terus ke cawangan Arahnu atau Koperasi Pajakan Emas. Selain itu, anda juga digalakkan untuk bandingkan kadar upah simpan, pilih tempat yang paling rendah kos dan pastikan patuh syariah dan selamat. Tip penting, emas bukan sekadar untuk dipajak ketika terdesak, tapi lebih baik dijadikan simpanan jangka panjang supaya nilai kekayaan kita lebih terjaga. Kalau anda yang tengok video saya ni nak mula simpan emas secara konsisten bersama Public Gold, boleh mula dengan modal kecil dulu. Klik bonsai up, saya tunjukkan caranya sampai anda faham. Emas, pasport kekayaan kita semua.